Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita pada kali ini. Untuk kali ini saya nak berkongsi ceritalah berkenaan dengan vape. Kalau kita tengok dalam 1-2 minggu ni agak viral sikit pasal vape ni. Sebab kerajaan negeri Terengganu mengharamkan vape. Tapi sebenarnya kalau ikut sejarahnya, kerajaan negeri Johor terlebih dahulu mengharamkan vape. Tapi malangnya penguatkuasaan tu agak kurang, sehingga perkara tu macam tak jadi apalah. Okey. Sebenarnya saya nak kongsikan permasalahan tentang vape ni, dia bukan sekadar vape. Masalah vape ni dia sebenarnya vape ni bermula pada tahun 2009 kalau tak salah saya. Waktu tu dipanggil dengan rokok elektronik ataupun e-cigarette. Tujuan utama vape waktu tu, e-cigarette ni, kononnya menggantikan tembakau dan dapat mengurangkan atau menghilangkan ketagihan rokok. Itu pada awalnya lah, pada peringkat awal mereka memperkenalkan e-cigarette. Kemudian daripada e-cigarette ni lah berkembang menjadi pod, penggunaan vape dengan pod, dengan mod, sehingga banyak kita tengok waktu tu viral pod ataupun mod yang terbakar, yang meletup. Tak habis di situ, kita tengok pula selepas tu dalam Facebook, dalam media-media sosial, ada siap pertandingan asap vape pula. Di-sharekan dalam media-media sosial waktu tu, terutamanya Facebook lah, bagaimana perempuan-perempuan menghisap vape, hembuskan asap vape dengan penuh gaya, penuh style waktu tu, sehingga mempengaruhi ramai remaja untuk terlibat dengan vape. Selepas pada tu, vape ni sebenarnya dia makin berkembang. Begitu juga permasalahan tentang vape ni, dia semakin berkembang. Daripada asalnya vape ni adalah untuk kononnya menggantikan tembakau, kononnya tujuan e-cigarette tu ataupun rokok elektronik tu tujuannya untuk orang-orang berhenti merokok. Tapi akhirnya dia berkembang menjadi satu budaya sosial, sehingga ramai waktu tu remaja-remaja perempuan terlibat dengan vape. Kita tengok dekat dalam media-media sosial bagaimana mereka mempamerkan kemahiran mereka bermain dengan asap-asap vape tu, keluar ke hidung, keluar ke mulut, macam-macam cara lah. Kalau tak silap saya waktu tu siap ada pertandingan lah. Kemudian berkembang lagi vape ni dengan flavor, belum flavor lagi, dengan pewangi. Selepas tu berkembang dengan pewangi. Asap vape ni bau wangi lah, bau kopi, bau apple, bau strawberry, macam-macam bau yang wangi, menarik minat remaja, sehingga kan ibu bapa bila anak dia hisap vape, dia rasa itu bukan masalah sebab benda tu bau wangi. Kemudian berkembang lagi, daripada situ berkembang pula lagi vape ni, sehingga keluarnya flavor, dia panggil flavor, liquid ataupun cecair vape yang telah pun bercampur dengan dadah-dadah sintetik. Ada pihak mengatakan mushroom tu, vape flavor mushroom atau magic mushroom, itu dalamnya kandungannya ada psilocybin, satu kimia yang boleh menyebabkan halusinasi. Kemudian bila AADK buat test dekat lab,
mengatakan kandungannya adalah sintetik cannabinoid, dadah sintetik, ganja sintetik dan seumpamanya. Okey, sebelum puasa hari tu, itu cuba sedikitlah sejarah dia, cerita dia, mukadimah dia. Okey, sekarang kita pergi kepada permasalahan vape ni pula. Sebelum puasa hari tu, saya ada terima satu call daripada seorang bapa menceritakan tentang anak dia yang terlibat dengan vape, dan bapa dia rampas pot vape tu. Tujuannya nak mencegah anak dia lah daripada terlibat dengan masalah vape ni, masalah magic mushroom ataupun flavor ni. Bila bapak dia rampas, dalam 2-3 jam lepas tu bapak dia baru macam benda terbakar. Jadi bapak dia masuk dalam bilik anak dia tu, tengok anak dia tengah terbaring atas katil dalam keadaan tak sedarkan diri, sedang kepit rokok di tangan. Bara rokok tu kena dekat tilam sehingga menyebabkan kebakaran kecil lah. Muju ayah dia ada, jadi ayah dia padamkan api tu. Ayah dia ambil rokok tu daripada jari dia. Rokok tu dalam keadaan basah. Jadi ayah dia syak, anak dia menitikkan cecair vape tu pada rokok, kemudian hisap, sebab ada bau dan ada bentuk basah. Basah tu bila terbakar dia jadi macam mana? Dia ada macam bentuk macam apa, ada, saya tak tahu nak terangkan, nak describe, tapi boleh nampaklah benda tu basah kemudian kering. Dia ada macam berbentuk sedikit. Okey, itu kes yang pertama dalam bulan sebelum puasa. Kemudian baru-baru ni saya ada dapat call daripada seorang ibu menceritakan masalah vape. Jadi vape ni dia dah berkembang. Dia bukan lagi masalah vape biasa saja, bukan. Masalah vape ni dia bukan lagi masalah tentang vape. Dia masalah tentang flavor, dia masalah tentang cecair. Yang ini yang lebih penting. Kalau kita hapus, kita haramkan vape dalam Malaysia ni, tetapi cecair tu, liquid tu tak diharamkan, kita tetap akan hadapi masalah. Okey, saya ada satu rakaman daripada seorang ibu yang baru lagi, saya ingat dalam tempoh 1-2 minggu baru ni dia telefon saya. Saya ada rakam, mari kita dengarkan sama-sama. Saya macam ni, pada hari Jumaat hari tu, dia rasa benda ni dah berlarutan, mungkin dah lama. Saya tak berasa macam rasa macam gerak hati tu dah ada, tapi kita masih nasihat, larang, tapi memang dah tak jalan lagi dah. Lepas tu hari tu dia pergi rumah nenek dia dekat kawasan sini jugalah, tak jauh. Dekat situ dia mengacau. Lepas tu saya dah tak tahu nak buat apa. Saya buat report polis. Okey. Besok pagi dia baru keluar daripada reman tu. Lepas tu polis tu cakap, masa kejadian tu polis tu dapat satu botol barang. Dia kata mahal ni puan, ni 600 ni dia cakap. Ya, betul. Lepas tu dulu saya rasa dia hisap dalam vape. Sekarang ni start kan, saya tengok dia titik dekat rokok sebab adik dia pernah nampak. Faham. Benda tu dekat rokok. Lepas tu inspektor tu cakap ini yang original ni tak ada campuran apa-apa, sebab kebelakangan ni saya tengok dia punya agresi tu lain macam. Dia mengacau tu lagi teruk lah. Okey, itulah rakamannya. Kita dengarkan daripada ibu tadi menceritakan sekarang ni bukan sahaja masalah pasal vape, tetapi cecair tu telah disalahgunakan. Cecair vape tu, liquid vape tu dititikkan kepada rokok dan hisap. Sekarang ni masalah tentang vape ni dah berkembang dah. Dia bukan pasal vape lagi. Dia bukan pasal pot, pasal mod, bukan. Dia dah menjadi masalah apabila
liquid vape tu sendiri sudah disalahgunakan. Sebab tu apa-apa sahaja jenis dadah, kalau kita tengok daripada dulu lagi, apa-apa sahaja jenis dadah, dia bukan sekadar itu saja, tak. Dia akan berkembang. Dia akan dipelbagaikan dengan cara yang terbaru. Kalau kita tengok macam heroin, zaman heroin dulu, dia ada Chess the Dragon, dia ada Jab, ada juga yang jenis makan tapi makan tu pil, jenis pil yang makan tapi pil yang ditelan, pil tu pula dia tumbuk-tumbuk, dia bakar untuk sedut asap. Sebab penagihan ni sebab tu penagihan dadah ni sesuatu yang kronik, penyakit kronik. Dia bila sampai satu tahap, apabila kita punya apabila endorfin dah lali dengan kadar keseronokan yang biasa dinikmati, dia akan minta lebih lagi. Itulah penyebab yang mengatakan penagihan ni adalah satu sakit kronik. Sebab dia berkaitan dengan endorfin, berkaitan dengan otak kita, endorfin yang dirangsang, kemudian perkara tu tak mencukupi, dia akan jadi nak lebih. Jadi daripada situlah masalah vape yang bermula daripada kononnya sebagai alat pengganti tembakau untuk berhenti menghisap rokok, akhirnya berkembang menjadi satu trend gaya bagi remaja menunjukkan kehebatan dengan bermain dengan asap vape tu, sebab asap dia akan berkepul-kepul, yang pada waktu itu kita anggap itu bukanlah sesuatu yang berbahaya sebab dia hanyalah wap. Kemudian dia berkembang melibatkan banyak perkara buruk, sehingga sukar sekarang ni nak dibendung. Masalah bukan lagi pasal masalah vape, bukan masalah pot, bukan masalah mod. Sekarang ni masalahnya adalah daripada cecair tu, daripada cecair flavor tu. Kerana daripada situlah datangnya ketagihan. Kita jangan pandang hanya kepada vape, tapi pandang kepada liquid tu, pandang kepada flavor tu. Sebab tu saya harap, saya menyeru sangat pada pihak berkuasa, pada pihak kerajaan, patutnya kena buat satu penguatkuasaan. Setiap cecair vape ni sebelum dijual di dalam pasaran, hendaklah dihantar kepada pihak berkuasa untuk diuji kandungannya, ataupun pihak berkuasa kena buat spot check, kena selalu buat pantauan, sebab ini melibatkan generasi kita. Anak-anak remaja yang terlibat dengan masalah vape ni bermula seawal umur 9 tahun, 10 tahun, sebab kami orang yang berada di lapangan, kami terlibat secara langsung, secara direct, sebab kita membantu untuk memulihkan mereka. Kami di Baitul Ridwan dan sahabat-sahabat yang lain yang ada PPP, kami menghadapi masalah ni. Sekarang masalah ni bukan sekadar masalah vape, tetapi dah berkembang penggunaan cecair ataupun liquid flavor tu digunakan dengan rokok, dititikkan di atas rokok, kemudian dihisap. Banyak sebenarnya masalah. Sebab itulah pihak kerajaan, pihak berkuasa kena cari satu solusi. Bagaimana untuk menangani permasalahan ini? Bagaimana kita nak hentikan masalah ini daripada terus berkembang? Sebab tu kita kena sentiasa peka, kena sentiasa alert dengan masalah-masalah macam ni. So saya harap ibu bapa pantau anak-anak. Kalau nampak anak-anak tu lain macam, jangan duduk diam. Kami, saya sendiri dan sahabat-sahabat daripada MESEC, Esko MESEC waktu tu, kami tak duduk diam. Saya dengan Esko MESEC, kita dah naik sampai jumpa dengan Menteri Kesihatan waktu tu,
Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa ketika dia menjadi Menteri Kesihatan pada 2023. Kami pergi jumpa dia di Parlimen. Saya sendiri menyatakan, saya sendiri highlight tentang vape ni sebab waktu tu tak ada lagi undang-undang berkaitan dengan vape. Sebab waktu tu undang-undang rokok, sesiapa yang menjual rokok pada orang-orang yang di bawah umur 18 tahun boleh didakwa. Sedangkan pada ketika itu rokok tak ada akta lagi. Jadi siapa-siapa vape tak ada akta lagi. Jadi siapa-siapa pun boleh beli vape. Lebih-lebih sekarang ni sangat mudah untuk dapatkan flavor vape tu daripada Shopee. Daripada cerita yang saya dapat daripada klien-klien kami di Baitul Ridwan ataupun ikhwan-ikhwan kami di Baitul Ridwan, daripada keluarga sendiri, biasanya mereka beli secara online di Shopee contohnya. Tapi kedai tu bukan kedai yang jual flavor vape, bukan. Isteri seorang klien pernah tunjukkan kepada saya WhatsApp, suami dia berurusan dengan kedai jual minyak wangi. Tapi dalam masa yang sama, kedai minyak wangi tu jual flavor vape, flavor pening. So saya nasihatkan isteri dia waktu tu buat report polis, tunjukkan WhatsApp tu. So perkara ni dah berkembang daripada e-cigarette tukar kepada vape mod lah, penggunaan dengan pot lah, kemudian tukar jadi berkembang menjadi pedem lah, bagi pelajar-pelajar sekolah yang titik-titik tu 3 titik RM10 waktu tu, tahun lebih kurang 3-4 tahun lepas lah. Pedem 3 titik RM10. Kemudian sekarang ni dah berkembang, flavor tu digunakan, cecair tu, liquid tu digunakan direct kepada rokok. Ini sangat-sangat membimbangkan. So kalau sebelum ni kita tengok anak pegang vape, pegang pot, pegang mod, pegang puff vape tu, kita boleh syak wasangka, kita boleh berhati-hati. Sekarang ni kalau dia orang hisap dekat luar ke, dekat dalam bilik ke, hanya menggunakan rokok. Kalau keluarga datang pergi selongkar bilik, tak jumpa vape. Sedangkan liquid tu bentuk dia macam minyak wangi, bubuh dalam botol pun lebih kurang dia botol minyak wangi. Itulah masalahnya. Benda ni sangat-sangat serius dan makin berkembang. Jadi saya harap pihak kerajaan, saya merayu pada pihak kerajaan untuk buat sesuatu lah. Dan kepada ibu bapa, saya harap cari kefahaman, cari ilmu dan sentiasa pantau ahli keluarga kita, anak-anak kita, adik-beradik kita. Okay. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, hidup bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk hidup, tetapi untuk hidup untuk mati. Kerana mati adalah pintu untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.